Cuba kau pergi ni. Gancak tu, lepas tu kau buka. Klik-klik gancak lah. Klik-klik atas tu. Lepas tu buka resource name. Mana boleh? Tu boleh. Pilih lah tengok. Itu projek start. Start projek kan. Tak payah kot, tak ada kot resource itu kan. Cuba bermula dengan prelim. Insurans. CIDB. Tukar. Okay, koreksi kan. Cuba kau pergi dekat ribbon tu, lepas tu pakai report. Report. Okay, ribbon. Report. Bukan. Report, lepas tu tu lah. Apa ni? Resource overview kan? Betul. Nampak dah tu. Ni planning lah. Ni planning. Macam mana kau nak tengok planning versus actual? Kau kena update lah. Pergi kembali ke Gantt. Kembali ke Gantt. Lepas tu kau insert column percent complete. Insert column percent complete. Tu predecessor tu tutup lah. Predecessor tu boleh hide lah.
Let's say katakanlah projek kau ni baru 20%. Kau letaklah 20%. Boleh atas hari. Kan. Let's say lah kan, 20%. Lepas tu kau buka balik lah tengok resource tu macam mana. Sekarang ni progress projek kau baru 20% daripada milik tapak kan. Okay, sekarang ni kau buka report lah. Okay. Buka yang tadi tu. Nampak tu? Biru tu kira progress lah. Actual progress. Itu adalah actual lah. Ada. Cara dia. Boleh present dah. Ada. Lalu kita dah tengok tu, dalam program report tu dia buat Instagram. Instagram tu banyak dia update yang actual ya. Dia tak compare, dia mana ada comparison. Yang ni kita nak compare planning resource dengan actual resource. Dia faham tak? Dalam pertemuan dua yang pas jabatan dalam jauh lah. Dia faham tak? Okay, jom. Sekarang ni kau nak tracking program ni kan. Kau andu. Sampai jadi 0%. Lagi andu lagi. Andu ke? Habis lah. Kau save tadi ya? Ni kau kena set baseline tu. Set baseline. Kau pergi kat ribbon tu kan. Ribbon project. Tengok ada